Assalamualaikum. Sama lagi dalam Abi Farm. Okay, video kali ni kita nak hias lagi kebun kita belakang rumah ni. Kita nak buat dia panggil konkrit. Tapak konkrit. Ni lebih kepada hiasan lah. Okay, jom kita tengok apa yang kita akan buat hari ni. So di kawasan ni, ni kawasan ni Abi nak buat konkrit. Tapak konkrit tu. Skipping tu. Kita nak hias sini. Jadi ni kayu kita dah beli. Nanti kita akan potong, kita ukur, kita buat kotak. Lepas tu kita akan konkrit. Okey, jom kita buat kerja. Okey kan, jadi macam ni lah kejadian dia. Saya buat dua kaki. Nanti kita akan masukkan simen lah dalam tu. Okey, so kita akan penuhkan ruang ni untuk orang jalan kaki. Okey, jom kita sambung. Alhamdulillah geng, ni dah siap dah. Dan tapak kita buat tu, tahu panggil apa ni, tapak gajah ke? Lebih kurang lah. So hanya untuk landscape lah. Nampak cantik lah. Bila kita dah letak ni, kita pun letak pasir, dah letak batu kerikil. Jadi inilah rupa cara. Ni pipe tu saya tengah buat pada pipe situ untuk basuh kaki, tak kemah lagi. Inilah rupa cara kita punya open dapur. Ni tengah siap lagi. Lampu dah pasang. Nanti kita panggil wiring lah. Untuk wiring kita tak pandai, takut bakar rumah. Okey geng, terima kasih support Abi Farm. Assalamualaikum.